dapur tu nanti dia tak tahan, nanti dia akan ada hair crack antara penyambung dapur tu. Okey, assalamualaikum guys dan salam sejahtera. Okey, sekarang ni kita berada di rumah sahabat kita Hairil Iman, alright, untuk kita nak tengok progres kerja-kerja renovation untuk rumah sahabat kita tu. Okey, alright. Seperti mana yang kita tengok sini, alhamdulillah kerja-kerja menaikkan tembok dah pun siap, alright, sangat cantik. Tembok pun dah siap dan kita dah siap dah pun plaster dah, alright. Jom kita tengok kemasan daripada MACB ni. Dia simen kasak tapi memang halus. Dia kasak tapi halus. Okey. Lepas tu kita buat groove line dekat dia. Okey. Okey. Dekat sini of course lah. Okey, kita pasang corner bit. Okey, supaya dia punya setiap penjuru tu dapat square yang cantik. Kalau kita tengok daripada depan ni, nampak dia penuh, dinding penuh. Privacy. Okey. Tapi dekat tepi ni dia ada ventilation lah. Jadi bila angin main, dia masuk sini, dia masuk sini lah. So dia akan dapat pengudaraan. Idea ni siapa nak, mampu halalkan untuk kopi. Jadi memang design favorite MACB lah. Kalau buat tembok, klien saja, klien tanya nak buat tembok apa yang privacy pada masa sama, nak ada ventilation, ada udara masuk, mampu akan saja yang design ni lah. Memang sangat cantik. Betul. Kalau kita tengok dekat tiang tu, okay, tiang ni pun kita pasang coping . Ni coping. Okay. Kita buat pemasangan coping. Right? Sangat cantik. Right? So dia ada design lah. No? Okay, jom kita tengok di bahagian belakang pula. Okay, tuan-tuan dan perempuan, sekarang ni tim kita tengah buat formwork untuk kerja-kerja nak buat pemasangan roof beam. Right? Tiang-tiang ni semua kita custom . Memang tiang ni semua kita buat lah. Alright, kita tak ada beli tiang pacak, kita tak beli. Setiap penjuru ni kita dah buat siap dah footing dekat dia. Alright, kita buat footing supaya kita buat foundation kita tu kukuh lah. Memandangkan kita extend ni macam ni, so abang Pia menggunakan teknik rough foundation lah. Teknik rough foundation lah, supaya structure dia tu lebih solid lagi. Dan biasanya kalau penamaan dapur, kalau kita tak buat rough foundation, dapur tu nanti dia tak tahan, nanti dia akan ada hair crack antara penyambung dapur tu. Tapi bila kita buat rough foundation ni, insya-Allah, alhamdulillah, so far tak pernah ada masalah. Okey, memang dah tak ada lah design hair crack tu, memang tak akan ada insya-Allah. Right. Sebenarnya kita tengok sini, ini adalah untuk kawasan dapur . Dapur ni saja memang besar . Dapur ni saya dia 10 kaki kali 26. Dapur dia saja. Alright. Ni untuk laundry area. Laundry area saya 10 kali 10 kaki. Okey. InsyaAllah rumah ni kita target lebih kurang bulan depan, insyaAllah akan siap dah. Untuk kerja-kerja macam ni kita target dalam masa 3 bulan lah. Pasal nak buat tembok dia saja pun ambil masa. So insyaAllah sekarang ni dah bulan yang pertama, dah macam ni dah. InsyaAllah tinggal lagi 2 bulan untuk kita siapkan rumah ni. Alright. Jadi kepada tuan-tuan dan perempuan di luar sana yang ingin membina rumah di atas tanah sendiri, ataupun yang ingin merenovasikan rumah, ataupun yang ingin menggunakan hikmat pelukis plan di kawasan sekitar utara, ataupun yang ingin menggunakan hikmat interior design, bolehlah hubungi Abang Pian guys. Okey guys, jumpa lagi guys.